Tadi Ustaz sebut pasal tuan guru kan, Harudin kan. Macam mana Ustaz boleh rapat? Di mana tidak tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Betul, pepatah Melayu kan? Betul. Di mana tidak tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Apa maksud pepatah tu? Apa yang dilakukan oleh mak bapak kita akan turun kepada kita. Okay. So memang mak bapak saya dulu memang akan follow arwah Tuan Guru. Tuan Guru masa awal-awal pulang daripada Al-Azhar dulu, Tuan Guru jadi cikgu di sekolah Abdullah Munshi, Penang. Ustaz bercikgu sekolah dulu Bukan. Mak bapak saya lah belajar dengan Tuan Guru. Mereka kan tua. So Tuan Guru masa balik Al-Azhar, Tuan Guru mengajar di sekolah Abdullah Munshi. Mak bapak saya lah pelajar-pelajar Tuan Guru Datuk Harudin. Yes. So bila Tuan Guru masyhur dan sebagainya, mai ni jumpa ni bapak punya ustaz ni dulu. So ustaz dah kenal sebelum tu lagi. Okay. Tuan Guru pegang dada ni daripada kecil. Masa tu forum pendarat orang Islam, ramai kat Padang penuh. Kita pun duduk. Lepas tu bapak kita, mai sini ikut aku jumpa ni. Assalamualaikum. Ustaz. Ni Tuan Guru cakap, Dun. Dia ingat. Dun, anak murid dia. Dia ingat. Ni anak-anak saya. Bapak saya akan tunjuk. Momen tu saya ingat lah. Tuan Guru sapu dada, doa kat dada kita. Ustaz selalu spend time dengan Tuan Guru? Masa kita besar. Bila kita dah, sebab aliran kita kan tak bertemu dengan Tuan Guru UKM. Tuan Guru kan lecturer, prof kan. Jadi saya bukan. Saya aliran tahfiz. Time kita belajar kita tak jumpa. Tapi kita pengalaman memori lama. Jadi bila kita pulang ke tanah air, bila sempat duduk di Selangor, time tu kita mulazamah balik. Kita pergi kuliah pengajiannya, ikut kat mana masa tu hang motor hang punya, kereta hang punya, hang tak ada sekatan dalam dunia ni. Hang boleh pergi anytime Tuan Guru mengajak. So kita pergi. Kita duduk, kita bukan duduk belakang-belakang, kita duduk ni, Tuan Guru duduk kursi ni, kita duduk tang sini. Ni muka kita terpacak tang sini, tepi ni, tang situ. Memang kita tak akan pergi jauh punya. Kita akan duduk dengar Tuan Guru, kita akan tengok raut wajahnya, cara tatapan jari dia ketika dia buat begini. Ketika dia menyebutkan sesuatu, begitu kita diajar oleh guru-guru kita di Al-Azhar, di Ma'had dan sebagainya. Menghafal bukan hafal dia sekali dengan memek muka guru, tangan guru, tang mana yang dia tekankan, semua benda tu. Jadi benda tu saya kata tadi, guru-guru kita dia mencorak kita, kita hidup bro. Ustaz dekat aku syukur aku hidup sezaman dengan mereka-mereka ni. Ketika mana zaman dulu